keluarkan dry shaft. Okey, settle. Cuma semasa kita buat kerja, kita buat masalah kebocoran daripada gearbox dan juga kerosakan gearbox. Dekat bengkel sikit ada juga overhaul gearbox untuk auto. Untuk manual pun boleh, bergantung jenis kereta. Dapat Okey, secara tak langsung macam kes kereta ni buat gearbox dah lah. Cuma ada satu benda yang penting untuk sikit share kepada pemilik kereta. Ada orang dia aware lah masalah bunyi dia rasa tak selesa nak bawa kereta. So dia takut. Dia pergi mana-mana bengkel cek dah jumpa masalah, tak ada modal, relax dulu, ada modal buat. Sebab dia melibatkan sistem suspension, bahaya. Nak bagi tahu bahaya tu. Jelas kan? Tak gelap kan? Okey. Secara tak langsung bila kita kiaukan dia punya lower arm, kalau korang tengok kat sini, Cik cuba tunjuk kat sini. Ni, cuba tengok dia punya bojong dia punya ni. Ini benda ni, nampak Nampak? Dia punya besi bahagian dalam. Okey, nanti sikit akan maklumkan. Cuma sikit nak buka lower arm